Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Masri bin Abdullah, mantan PPD Seberang Perai Utara secara wajib pada tahun 2020 dan sekarang saya tinggal di Taman Kempas, Sungai Petani, Kedah Darul Aman. Pengalaman saya sepanjang perkhidmatan saya dalam bidang pendidikan, pertama ialah sebagai guru penolong di Sekolah Menengah Kebangsaan Semak Batuwas. Kemudian sebagai penolong kanan pentadbiran di Sekolah Menengah Kebangsaan Semak Batuwas juga. Kemudian setelah itu saya telah berpindah sebagai penolong kanan pentadbiran di Sekolah Menengah Bakti Tasik Gelugor, dan seterusnya dilantik sebagai pengetua di SMK Gua Perahu Indah, kemudian sebagai pengetua di SMK Mengkuang Seberang Perai Tengah, dan seterusnya sebagai pengetua di SMK Badawi Kepala Batas, dan seterusnya sebagai PPD Seberang Perai Utara. Ya, itu adalah sebahagian daripada pengalaman dalam bidang pendidikan saya. Okey, momen yang tidak dapat dilupakan pada diri saya sebagai seorang pendidik ialah saya telah diberi tugas sebagai caretaker untuk penubuhan sekolah baharu, iaitu SMK Gua Perahu Indah. Jadi pengorbanan saya dan juga beberapa orang guru yang telah dilantik ini amatlah tidak dapat dilupakan. Terutama sekali pertama kalinya kami telah diberi tanggungjawab yang begitu luas untuk mengendalikan penubuhan sekolah baharu yang melibatkan pelbagai tugas dan juga tanggungjawab yang perlu dijalankan, terutama sekali kepada anak-anak yang akan memasuki kelas. Kelas pertama itu diberikan di sesi petang, iaitu kami diberi peluang untuk menumpang di SK Seri Impian Seberang Perai Tengah, dan juga yang penting di sini ialah komitmen semua pihak, terutama sekali guru-guru yang dilantik, dan juga kerjasama daripada komuniti setempat dan juga daripada PPD, JPN dan lain-lain organisasi yang telah membantu untuk mewujudkan sebuah sekolah baru, iaitu Sekolah Menengah Gua Perahu Indah ini. Jadi itu adalah kenangan yang tidak dapat saya lupakan, dan ini amatlah penting dalam mengingati hal-hal yang berkaitan dengan penubuhan sekolah baru ini. Baik, nasihat saya kepada guru-guru muda, terutama sekali guru-guru yang baru mengajar di sekolah, kita sebagai guru ini kita perlu menghayati, memahami visi dan juga misi sekolah yang kita mengajar itu. Ini amat penting kerana di dalam visi dan juga misi itu terkandung beberapa elemen yang penting untuk mencapai objektif sesuatu sekolah itu. So, sehubungan dengan itu, kita ini sebagai seorang guru, kita perlu memahami kita adalah sebagai seorang pembimbing. Selain daripada itu, kita dapat membentuk karakter murid itu sebagai seorang individu yang mempunyai kemahiran, terutama sekali untuk membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Selain daripada itu, kita juga perlu mempunyai kemahiran interpersonal, iaitu kebolehan kita berinteraksi dengan orang lain, pertukaran idea dan juga maklumat antara satu sama lain untuk memastikan visi dan juga misi sekolah kita itu tercapai.
Ini bermaksud objektif yang kita harapkan itu tercapai.